Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menemui sebarang bukti salah laku jenayah yang melibatkan rasuah atau penyelewengan dalam siasatannya terhadap pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP sebanyak RM163.4 juta di dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fisheries setakat ini. Namun begitu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memberitahu dapatan penuh siasatan hanya akan diperolehi selepas pegawai penyiasat mendapatkan maklumat kewangan serta dokumen daripada bank-bank luar negara termasuk di Singapura dan Indonesia. Seramai 19 individu termasuk pegawai-pegawai daripada KWAP, Kementerian Keuangan dan Khazanah telah dipanggil untuk membantu siasatan dan semua kenyataan mereka telah direkodkan. Tiada tangkapan yang dibuat kerana tiada keperluan untuk melakukannya di peringkat ini. Siasatan masih lagi berjalan dengan pasukan penyiasat sedang berusaha untuk mendapatkan keterangan daripada saksi-saksi yang dikenal pasti yang kini berada di luar negara.